Ni tak betul ni Kak Dina. Mana pergi Fikri dengan Ain ni? Bukan dia nak interview kita. Okey, cerita dia macam ni. Macam Bila mana? member dah tak ada, ini peluang kita rampas mic. Maknanya apa? Kita lah bakal Kita host Melody. Ni nak cerita. Setakat host Melody ni saya 20 tahun dah. Daripada tahun 2009 saya dah buat host ni. Ya, lepas tu? Tapi dia tak pernah bagi saya permanent pun. Mat, apa benda ni, Mat? Adik, apa benda ni, adik? Benda. Benda dalam Sikit-sikit. apa? Sayang, kalau nak cerita, Kak Ina pun dulu macam tu juga. Sama juga. Siap rehearsal, dek. Siap pergi rehearsal, dah practice, pergi? audition, siap. Lepas tu? Ujung-ujung gagal, dek. Ujung-ujung gagal. Tajuk Waduh. album ni apa? Ini kali lah, ini Tak kali apalah, lah, boleh kita dapat sikit-sikit pun episod 2 pun okey lah. Boleh tidak, lah, apalah kan? sangat kan. Apa Betul. pun ucap selamat hari raya Kak Lina? Selamat Raya juga. Okey, macam ni. Macam Kamal ni, cerita dia macam macam mana ni. pula? Dah Okey. lawa-lawa macam ni tak payah kakak lah. Tak payah panggil kakak. Dah tu panggil apa? Panggil Lina sayang. Lina sayang. Yes. Sebab dah Walaupun lawa. muka macam banyak anak ketuat tu Diam. semua. Jangan cakap ketuat. Okey, Kamal sebenarnya Okey. kan Kak Ina berbesar hati tahu sebab dapat bekerjasama dengan Kamal kali ni. Sama juga Kamal berbesar hati sebab dapat bersama dengan host nombor 1 ni. Now you know. I know. Okey, yang paling best sekarang ni kan, Yeah. yang terpaling best. Kenapa? Kita juga dapat bersama-sama Yeah. dengan pasangan couple Ini of pun nombor the 1. year. Nombor 1 juga diorang. Okey, kalau ada mereka, Kak Ina tak apa, Kak Ina nombor tak 8 apa. tak apa. Tak apa. Janji Tak apa. mereka nombor 1. Okey, jadi kita? Jadi oleh itu, Kita nak 3-4. menjemput pasangan couple of the year yang baru saja mendirikan rumah tangga. Kita akan bersama dengan Era Fazira dan juga Mr. E. Oh, Okey. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Ya Allah, selamat Era. Apa khabar? Kak Era apa khabar? Assalamualaikum. Mr. E apa khabar? Masya Allah. Okey, sebenarnya macam ni. Sebelum Silakan. tetamu duduk, kita ada sebuah lagu untuk Kak Era juga Mr. Baik. E. Tapi kalau nak berduet sama, boleh? Boleh? Kita dah rehearsal tadi. Okey, Kamal 3-4. Selamat pengantin baru. Oh ya. Bajet mengecut tak ada? Sampai raya. Sedapnya lagu. Now you know. Ya, takkan tak bagi kita punya tetamu duduk. Mana Silakan sini, duduk. sini, Duduk. duduk. Dan juga Era Ni so- Fazira. Duduk je depan-depan tak ada apa-apa ke? Okey, cerita dia macam ni. Sebenarnya kita nak letak tapi disebabkan kita tak nak kuih tu overshadow. Betul. Kita letak ke Betul, tepi. biasa lah. Macam tu. Kita nak bagi tahu, kita nak ucap tahniah selamat pengantin baru kepada Era Fazira dan juga Mr. E. So, kita nak tanya jugalah macam mana perasaan ni. You excited tak? Yelah, mestilah excited sebab tahun pertama. Kalau dulu berseorangan alone. Oh. Kali ni berduet Kak Yeah. Era. So, apa perasaan naik? Selalu kita nak pergi mana kita boleh suka hati nak pergi pukul berapa kan. sekarang- Tiba-tiba ada pasangan kan. Kena ada rancangan lah. Malam-malam dah decide dah bangun pukul apa nak pergi mana. Nak pakai baju apa semua dah decide dah. Siapa yang akan atur kan? Era Fazira ke Mr. E? Dalam bab ni yang sulung kena mengalah. Pandai je. Tak ada lagi Kita kita bagi bincang baby sama-sama. besar. Kita bincang sama-sama kan. Okey, Kak Era, bagi Kak Ina ruang sedikit untuk bertanya sesuatu untuk Mr. E. Jaga aurat mata jaga. Assalamualaikum Mr. E. Waalaikumsalam. Okey, soalan dia berbunyi begini. Ya. Tak payahlah tak lentok-lentok. Okey Mr. E, Okey. so macam mana untuk tahun ini baju siapa yang tentukan? Ya. Kuih raya berapa siapa yang tentukan? Sebab setahu Kak Lina masa wedding hari tu Mr. E tapau habis. Betul. Takkan Memang raya lah. pun banyak job juga, takkan pekan tetap juga nak sahur. Bagilah peluang sikit Kak Era, tak baik. 3-4 Mr. E. Sila jawab soalan tadi. Alhamdulillah tahun ni saya sangat happy lah. Tak sabar, excited. Lepas tu kalau tahun ni adalah tahun pertama yang kita dapat bersama 4 beranak kan. So anak daripada Era, anak daripada saya. So kedua-duanya usia sama. So kita excited lah. Diorang nak berpakaian, baju. Baju kita ada sedondon juga. Soalannya siapa yang buat keputusan? Yang menentukan. Oh, tak sampai. Jauh. Masih Jauh. belum lagi. Saya kot. Tahun ni saya decide. Tahun ni saya. Saya salah sebenarnya. Tapi nak tanya juga dari pertama hari tu. Baju apakah? Kita orang itu dia. tahun ni kita ni sempena peminat MJ. Black and white. Macam Kita Oh, black and white. tu, black and white, Oh, Sebab cantik, kita dah sama. tahu. Kita nak putih, dia Sama. nak hitam. Sama. Black and white lah. Maknanya Saya campur. sama saya black and white juga sebab saya gaya faham jadi saya ikut bendera faham. Okey, tapi sekejap kita pause sekejap. Okey. Okey, sebabnya sekarang ni kita nak terus story kita yang pertama. Okey, cerita Ni apakah? dia pasal Putri Kariza ni dia baru menimang cahaya mata dia yang pertama. Jadi kita nak cakap tahniah. Jom kita tengok story dia. Jadi kita tengok video ini. Wow, Roll it. lama tak dengar tu.